peminat mi goreng mamak asli Pulau Pinang kena tengok video ni. Okey, mula-mula kita tuang satu paket paste mi goreng mamak daripada Wansu. Lepas tu kita bubur tauge, kita kacau-kacau dia. Lepas tu kita tuang air dalam 25 ml ataupun 50 ml. Kalau hampa nak basuh kan hampa boleh, tapi janganlah sampai berkuah, nanti tawak pula kuah. Kita buat air ni supaya mi dia basah dan jadi tak terlalu kering bila kita dah habis goreng nantilah. Okey, lepas tu kita bubur mi. Ni boleh bubur satu bungkus mi 500 gram. Lepas dah bubur, dah kacau bagi sebati sekata, kita bubur ketan ubi kentang yang dah rebus, tangkuang goreng atau tahu goreng, cucuk goreng. Okey, cucuk goreng nanti kami bagi tutorial. Tapi hari ni apa tengok dulu macam mana nak goreng ni. Okey, lepas tu dah hujung-hujung kita bubur salad. Mi goreng mamak betul-betul memang kena bubur dengan salad. Kita bubur dengan bawang. Yang paling penting tabuk sikit bawang goreng darah sepurun. Lepas tu kita masukkan kacang tanah goreng yang telah ditumbuk. Lepas tu nak bagi lawa, bagi colourful sikit, kita boleh irisan cili. Okey, hampa boleh makan dah. Jangan lupa pegang limau nipis. And we're done.